Tuhan bagi ujian sebab Tuhan nak suruh angkat tangan berdoa kat dia, sebut nama dia, merintih, bermunajat. Tapi kalau tak kenal ni, tak cari Tuhan, cari orang. Dalam hidup ni Tuhan buat semua baik. Tapi kalau tak kenal, orang buat kat kita, nak marah kat orang tu. Sebenarnya kalau kenal Tuhan ni redha ya. Redha. Orang kenal Tuhan ni, dia tak menyalahkan takdir, dia redha dengan takdir. Cuba tengok Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala. Orang tanya kat dia, hang dalam hidup hang ada tak satu situasi yang berlaku ke hang suka sangat? Dia kata ada. Satu masa aku duduk dalam masjid, tiba-tiba mai budak-budak nakal. Budak-budak nakal ni dapat kata Uwais ni kalau orang tengok orang tergila, sedangkan tak gila. Akhir yang pakat terdapat masuk dalam masjid, pakat angkat dia, lepas tu cempung lempak luar masjid. Apa dia kata? Waktu bertemu di antara kulitku dan tanah, itulah yang ku rasa paling indah sekali. Pasal merasakan belayan kasih sayang Tuhan. Kita tak rasa macam tu, kita rasa sakit. Pasal apa? Tuhan yang buat. Bila Tuhan buat, Tuhan nak angkat darjat kita, Tuhan nak ampun dosa kita. Dari sebab itu, apa nak kita nak peduli orang buat kat kita? Sebenarnya Allah yang buat. Tulisan di azali tu. Bila mai masa ni hang kena, tak apa.